Seorang lelaki yang terlibat dalam kes penculikan seorang remaja perempuan maut dalam satu kejadian berbalas tembakan kira-kira pukul 5 pagi tadi di Jalan Batu Tinggi, Bandar Bukit Tinggi, Kelang hari ini. Timbalan Pengarah Jabatan Siasatan Jenayah Risikan Operasi Bukit Aman, Datuk Fadil Marsus berkata, siasatan mendapati suspek yang berusia 21 tahun antara individu yang terlibat dalam kes penculikan seorang remaja perempuan berusia 16 tahun di Avenue Seremban kira-kira pukul 5.45 petang 10 April lalu. Katanya kumpulan penculik meminta tebusan sebanyak RM2 juta daripada keluarga mangsa dan telah menerima bayaran tebusan sebanyak RM280,000 dan sejumlah barangan kemas. Menurut Fadil, semasa kejadian, polis cuba menahan kereta jenis Proton Wira dipandu suspek namun bertindak agresif termasuk melawan arus. Ujarnya suspek juga telah melanggar kenderaan polis semasa dikejar sebelum berjaya dipintas serta berlaku kes berbalas tembakan. Jelas beliau pihaknya juga telah berjaya menangkap 6 suspek lain termasuk 3 wanita berusia 20 hingga 31 tahun di sekitar Sendayan Negeri Sembilan.